りがとうございます。皆さん元気ですか？一輝さん元気ですか？Genki desu ka tu macam apa khabar kan? Jawab dia, mak genki desu kalau baiklah kan. Iki san genki desu ka? まあ、元気です。Genki desu. ですね。ハイファーさんは元気ですか？まあ、元気です。おー、いいですね。アナさんは元気ですか？元気です。じゃあ、ダニーさんは元気ですか？まあ、元気です。元気です。よかったです。アルハムドリラ。で、まあ、続きですね。勉強していきたいと思います。Kita akan sambung apa yang kita belajar next kelasね。OK? InsyaAllah. はい。じゃあ今日は、まあ5月18日。Ini kelas bulan 5, 18 Mei ですね。じゃあ、その前にですね、itu pun saya ada tunjukkan manga kan. Ini pun biasanya satu lagi Conan kan yang agak popular juga. Sonna Kao Suruna. Kita dah belajar agak ini mungkin nanti akan belajar juga. Jadi, kalau belajar hiragana, dapat recognize hiragana, dapatlah baca ini kan. Manga in Japanese insyaAllah. Mungkin ambil masa sikit lah. Tapi, bila dah selalu tengok selalu, dia akan jadi familiar. Alright. じゃあちょっと復習しましょう。Kita buat revision sikit untuk hiragana. これは何ですか？と、そう、いいですね。これはあ、okay. Dulu ikut turutan lagi. Sekarang ni saya dah mixkan dia, campurkan dia. Jadi, yang ni memang kena ingat lah. Kalau tahu, boleh recognize, boleh baca. Okay. Okay. Next. これはこう、こう。いいですね。こう。これは A、A. い、Sambil tengok table pun tak ada masalah. Kalau dah tak tengok table boleh ingat, itu lagi better lah. Tapi kalau awal-awal ni tengok pun tak ada masalah. Hai, Jafar. で、で、いいですね。で、これは E、いい。OK です。これはう、OK です。これはた、た。OK。これはか、か。いいですね。これはき、T、き。OK。これはせ、せ。OK、せ。これはす、す、す。いいですね。これはし、し。いいですね。これはけ、K、け。じゃあ、最後。last one。く、く、U、く。いいですね。OK です。はい。じゃあ、ちょっと、読む練習をしましょう。Kita try practice untuk baca. これはいいか、いいですね。じゃあ、以下。Ika. Ika ni ada beberapa maksud lah. Below ataupun squid. Sotong. Ika. Hai, jadi segi. これはあいそ、体操。体操。長いですね。belakang tu panjang kan. じゃあ、体操。Boleh repeat juga. 体操。いいですね。体操、いいですね。OK です。ありがとうございます。じゃあ次。試合、試合。試合。試合。いいですね。じゃあ次。これは酒、いいですね。じゃあ、鮭。Sake. Sake ni agak popular juga. Jepun suka sake. Apa dia sake? あら、Arak. Okay, biasanya dia letak O jugalah kan. Apa macam okane, omizu, osushi, osake. Okay. Ada sake itu adalah arak. Hai, jadi korewa? 形、形。Katachi. Katachi. いいですね。OK。じゃあ次。すうか、
Nice. Nagai. Yang ni panjang kan? Tsuka. Tsuka. Hai,次. Next one. Otoko. 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 Otoko ni pun agak popular. Otoko no hito. Otoko ni apa dia? Lelaki. Male. Otoko. Otoko no hito. Hai. じゃあ、ちょっと前回のクラスの復習。Last time kita punya revision. Itu kita belajar apa? Yang last class. Nani-nani ga 何が好き？好きです。そうですね。何々が好きです。いいですね。OK ですね。ちょっと、アナさんは何が好きですか？アナさん、何が好きですか？ Jawapan Ana sendiri anything pun boleh. Ja. Ana sa wa nani ga suki desu ka? Ke Iki dulu. Ja, Iki-san, nani ga suki desu ka? 車が好きです。いいですね。車が好きです。ありがとうございます。じゃあ、アナさんは何が好きですか？スイートが好きです。もう一度お願いします。sekali lagi, apa dia? スイートが好きです。いいですね。いいですね。じゃあ、ハイファーさん。ハイファーさんは何が好きですか？猫が好きです。猫が好きです。いいですね。じゃあ、ダニーさんは何が好きですか？ダニーさん大丈夫？猫が好猫が好き。きです。いいですね。OK ですね。好きです。suka. Ja, hantai. Ski punya lawan dia apa dia itu? Last class kita belajar. 嫌い。嫌い。いいですね。嫌いです。いいですね。じゃあ、イッキーさんは何が嫌いですか？酒が嫌いです。酒が嫌いです。いいですね。ハイファーさんは何が嫌いですか？抹茶が嫌いです。Matcha ga kirai desu. I desu ne. Kan lagu yang popular sekarang ni kan. Minna nani ga suki. Suki tu dia tak deska. Yang tu polite atau tak polite je lah. Tapi ada lagu yang popular sekarang ni. Minna nani ga suki. Nani yorimo anata. So you, uta ga arimasu. Ada lagu yang macam tu lah sekarang ni. Orang yang buat video reels sekarang ni nampak. So dia suki. Hai,じゃあ今日はですね。Hari ini kita sambung belajar lagi 5 karakter sampai data akasata. Kita belajar next adalah na. Okay, na. Hai,じゃあ皆さん一緒に書きましょう。Kita boleh try tulis sama-sama. First, 1, 2, 3, 4. Simpul kat bawah ni. いいですね。もう一度書きます。1, 2, 3, 4. Nak. Dia tak adalah panjang macam ta. Ta itu dia kan, dia macam ni kan, ta. Dia tak adalah sama panjang macam ta ni. Dia atas tu, ichi, ni, sang, yong. Na. Okay, na. Hai, dia segi, ni. Ni. Okay. Ni pun hari tu, yang belah sini ni, kita dah ada K hari sini tu kan. K. Kita ada K hari tu. Okay. Yang belah kiri tu sama je. Yang belah kanan ni macam ini pun dah belajar sebenarnya apa dia? Ko. Oh, betul. Jadi kenalah tulis elok-elok. Ichi ada hane kat bawah, ni hane juga sang. Sebab kadang-kadang orang tulis lebih kurang kan, dia jadi macam ni. Dia jarak, dia punya size tu jadi macam shiko. Bukan shiko tapi ichi, ni, sang. Bagi dia nampak sebiji karakter. Kalau tulis macam jarak-jarak nampak macam 2 biji karakter, dia jadi 2 karakter yang berbeza. Shi dengan ko. Jadi kena hati-hati tulis ichi, ni, sang. Yes, ni.
Ni kalau ni saja, nombor 2 tu lah. Ichi, ni, sang. Not ni. Okay, nombor 2. Baik, jadi sikit. Ni, ne. Ne. Okay, ne ni dia bersimpul-simpul sikit. First, ichi. Lepas tu, ni pusing. Pusing satu lagi kat bawah ni. Ne. Okay. Moichido kakimasu sekali lagi Ichi, curve. Lepas tu curve juga. Ni. Okay. Okay, dia naik ke atas. Yang ni. Ichi. Lepas tu naik ke atas. Naik ke atas dulu sekali. Baru turun balik. Ne. Okay. Ne. Nani, ne. Jatuh sikit. Next. Neck. Neck. Oh, lebih kurang neck dengan ne kan. Ne tadi dia curve. Okay, neck ni dia straight. Ichi. Lepas tu dari atas ni. Naik atas balik sekali lagi. Turun. Simpul juga kat bawah ni. Okay. Ichi. Ni. Turun bawah skala. Bawah. Naik balik. Sumasen. Okay. Dia simpul kat situ. Moichido kakimasu. Ichi. Ni. Ini neck. Neck. Okay. Naik ke atas. Ya. Last one. No. No. Okay. Dia atas ni dia tak terkeluar lah. Okay. Dia tak terkeluar. Ichi dia pusing je. Pusing. Satu je. Okay. Macam tu. No. 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 Nani, nu, ne, no. No ni dia kalau satu je dia macam kepunyaan. Watashi no hong. Watashi no ie. Watashi no tomodachi. My friend. No, no, no tu biasa no tu adalah kepunyaan. Malaysia no gakusei desu. I am Malaysian student. Macam itulah no. Okay, kalau no sajalah no. Hai. Ja. Nani, nu, ne, no. Ja, contoh yomimashou. Yang ni apa dia? Nani. Nani. Okay, desu ne. Nani no imi wa? Apa maksud dia? Itu belajaran. What? What? Okay. Nani. Oh, nani kan biasa orang tanya. What? Tapi kalau ada deska kat belakang tak sebut nani. Tapi nan deska. Tapi benda yang sama. Nan deska. Nani o shimasu ka? Okay, nani. What? Jadi sikit. Kore wa? ねえに、猫。ハイファーさんが好きなもの、さっき。もう一度お願いします。Sekali lagi apa dia? Neko. 猫。猫。いいですね。猫は何ですか？ kucing。クチン。いいですね。猫。いいですね。猫。はい、じゃあ次。これは nuno。?Okay. Nu, no. Ada kat sini atasnya. Nani nu, ne no. Nu no. Hai,じゃあ、nu no. Nu no. Hai, じゃあ次。Next one. Ani. Ani. Okay. Ani. Ani ni abang. Abang saya. Ani wa abang saya. Kalau abang wa oni-sang. Tapi je Ani my brother. My elder brother. Sorry. My elder brother. Hai, じゃあ次。Next one. これはいいね。ねいいね。ではありません。Bukan ne ni. Inu. 犬。 Inu. Des ne. Ne. Nani ne. Sini tadi ne. Inu. Inu ni apa? Dia lawan. Biasa berlawan dengan kucing ni. Kucing. Anjing. Inu. Dog. Inu. Hai. じゃあちょっとまだ読む練習をしましょう。OK. Sebelum tu. Sesudah. Share. Kejap. Kejap. Kejap ni. Hai. じゃあ今日はですね、EKOC を勉強します。EKOC. EKOC ni apa dia? Kalau bahasa Jepun
Bahasa Inggeris kita panggil apa dia? Adjective. Adjective. Okey. Jepun ni dia ada dua jenis adjective yang popular lah. Adjective, na adjective. Okey. Nak kenal recognize dia senang je, tapi dia ada certain adjective yang nampak belakang tu macam tapi dia bukannya tapi na. Okey, sebab cara nak ubah, cara susun ayat, bukan susun ayat lah, maknanya dalam bentuk grammar tu dia berubah sikit bila kita guna adjective ataupun na adjective. Okey, jadi kita hari ni nak belajar untuk adjective. Contoh, okey, kalau ni lah bahasa Melayu dia, apa kata sifat dia? Apa adjektif yang boleh digunakan? Kalau bahasa Melayu. Untuk Besar kecil. besar dan kecil. Okey, betul? Besar dan kecil. Okey, dalam bahasa Jepun, kita panggil kalau besar ni, yang ni pun semua dah belajar dah. Ni kanji dia. Atas dia tulis hiragana. Apa dia ni? Ada siapa boleh baca? Oki. Desu ne. Dia panjangkan. Ni dua harakat. O, O, Ki. Ni pun semua dah belajar dah. Macam Osaka pun sama juga. Osaka tu pun ada dua double O sebenarnya. Tapi kita dah sebut Osaka kan. Sebenarnya adalah Osaka. Secara betulnya lah. Jamina-san, ishoni iimashou. Boleh repeat after me. Ja, Oki. Oki. Desu ne. Ja, tsugi. Kecil. Yang ni pun semua dah belajar dah. Ada siapa boleh baca? Chisai. Desu ne. Ni chi. Kita dah belajar dah. Chi. Lepas tu ada pula. Jadi panjangkan je. Sa. Jamina-san. Chisai. Chisai. Okay. Tapi bahasa cakap dia kadang-kadang cicak. Cicai. Ada pelbagai lah. Kalau dialek ke apa. Sebutan dia. Macam kita lah. Sebetulnya kecil. Ada kecil. Kecil. Pelbagai kata agak arimas. Ada pelbagai sebutan. Sama lah. Jepun pun ada lah. Bahasa baku dengan bahasa yang bahasa cakap biasa tu. Alright. Yang ni untuk dua ni. Besar dan kecil. Okay, next. Kita tengok adjektif yang lain. Okay, ni pula kalau bahasa Melayu. Apa kata sifat dia? Tinggi rendah. Tinggi dan rendah. Desu ne. Kalau tinggi, apa dia? Siapa boleh baca? Takai. Takai. Desu ne. Takai. Takai. Kalau rendah, yang ni kita tak belajar lagi yang first ni. Apa sebutan dia? Hikui. Hikui. Okay, tinggi dan rendah. Takai. Hikui. Desu ne. Hai, tsugi. Next. Yang ni, sekarang ni tengah ramai aku yang menggunakan dia juga. Harga dia boleh kata 5,000. Yang ni pula, harga dia 500. Okay, ni pula, apa yang adjektif yang boleh digunakan? Dalam bahasa Melayu dia apa dia? Mahal dan murah. Mahal dan murah. Okay, mahal dan murah. Tadi, mahal tu expensive. Dia sama macam high tadi. Tall ke high ke kan? Dia pakai apa ni? Pakai. Takai. Onaji desu. Okay, dia sama je. Expensive dengan tinggi adalah takai. Tapi bila dalam bentuk ayat, baju ini tinggi lah. Bukannya tinggi maksud dia kan. Jadi mahal lah. Kita faham daripada bentuk ayat lah. Alright. Yang ni pula kalau murah, yasui. Yasui. Ya tu kita tak belajar lagi. Yasui. Desu ne. Okay. Hari ni kita belajar adjektif. Okay. Jadi nak kenal adjektif tu, kalau tengoklah daripada 6 yang kita dah belajar ni, macam mana kita nak tahu dia tu adjektif? Daripada 6 yang ada ni, apa dia punya kyotsuten, persamaan dia, similar point dia? Ada kat belakang. Desu ne. Tadashi desu. Maknanya dia berakhir dengan Sebab tu kita panggil adjektif. Maknanya kalau nak ubah form ke, nak ubah, kalau macam English, nak ubah form, contoh kalau verb lah kan, eat, ate, drink, drunk. Maknanya dia kadang-kadang ada yang tak ikut, ada tambah ed, ada yang tak ada, panggil bentuk
yang sama lah. Tapi bahasa Jepun, insyaAllah nanti kalau belajar, dia sama je bentuk dia. Kecuali ada yang exceptional tu ada jugalah. Tapi tak banyak sangat lah kot. Okay. Yang ni yang kita dah belajar tadi, 6. Ada banyak lagi sebenarnya. Mungkin ada ke yang lain yang biasa adjective yang korang dengar apa agaknya? Ada satu sebut biasa orang orang Malaysia pun tahu kot. Kalau sedap, apa dia? Oishi. Oishi. Okay, oishi. Oishi tu kalau korang pun sebenarnya dah belajar, boleh try tulis pun sebenarnya. Oishi. Okay, ni adalah yang sedap tu. Oishi. Ni semua dah korang pun dah belajar dah ini Oishi. Okay, itu adalah sedap. Yang tu pun ia berakhir dengan adjective. Okay, adalah adjective. Alright, yang next kita try baca sikit. Yang ni apa dia? Atarashi. Atarashi. Okay, baru. Baru lawan dia lama. Dia jadi Furui. furui. Okay, atarashi furui. Okay, next. Akarui. Yang ni tak belajar lagi ru. Sekejap. Akarui. Akarui. Next. Yang ni bacaan dia. Kuchi. Kurai. Hai. Kurai. Okay, kurai. Baik, dan next. Yang ni bacaan dia. Hiroi. Hiroi. Okay, next adalah semai. Ni akarui kurai tadi cerah, gelap. Hiroi luas, semai sempit, narrow. Next is omoi. Omoi, berat. Lawan dia karui. Ni saya just introduce adjective yang ada lah yang agak kegunaan seharian yang kegunaan seharian karui. Dan next hayai. Hayai is laju. Lawan dia. Yang ni boleh baca, siapa boleh baca? Toi. Osoi. Osoi is slow. Laju, slow. Okay, next. Yang ni pun dah belajar juga. Apa dia? Toi. Jauh, far. Toi. Lawan dia cikai. Okay, cikai. Nanti saya sharekan juga mungkin boleh tengok video later recorded and then ataupun saya share jugalah perkataan ni untuk korang nak tengok balik dia punya adjective yang ada. Okay, next kita try buat ayat yang tadi kan. Okay, yang ni kita guna tadi adjective apa yang digunakan? Takai. Takai. Okay, akarui itu cerah. Okay, takai. Okay, jadi macam mana nak guna takai itu dalam ayat? Okay, yang ni dalam bahasa Jepun kena tahu dululah. Dalam bahasa Jepun apa benda ni? Perkataan dia. Okay, dia ada dalam katakana lah sebenarnya sebab benda tu pun kalau kita pun panggil smartphone kan. Okay, first dia watashi no mai. Kalau nak tak pakai my pun macam kono, kono itu tak belajar lagi kan. This. Okay. Yang ni katakana smaho. Smaho ni adalah sumaho. Smaho to ka desu ne. Smaho smartphone. Dalam katakana dia sebut smaho. Last tadi letak takai desu. Takai desu. Boleh ulang? Cuma ni, watashi no smaho wa takai desu. Dozo, watashi no Sumafo wa takai desu. takai desu. Maksud dia, my smartphone is expensive. Okay, dia punya dia punya adjective tu dekat belakang. Watashi no smaho wa
高いです。いいですね。OK です。私の。じゃあ次。Next. Yang ni tadi harga dia 500. Apa perkataan dia tadi? Dia punya adjective dia? 安い。安い。じゃあ、ハイファーさん。ちょっと文を作ってください。kita ubah yang kat belakang je, ハイファー。どうぞ。私の。私のスマホは安いです。いいですね。素晴らしいです。素晴らしいです。いいですね。まあ、kita ubah yang belakang tu je. Jadi, すみません。安いです。ね、安いです。じゃあ、皆さん、どうぞ。boleh try ulang. 私のスマホは安いです。ですね。Semahu ni pun ada banyak lah. Ada semahu, smartphone, smartphone, pelbagai sebutan ada yang orang Jepun pun faham lah. Okay. Next. Tadi A dengan B kan? Dia punya adjective dia apa dia tadi? Siapa ingat? Pakai. Takai Hikui. tu hikui. Okay. Tapi ni pula tadi semahu. Yang ni apa perkataan dia dalam bahasa Jepun? Adalah tatemono. Tatemono. Tatemono is building. Tatemono A wa ada siapa tadi? Anas-san. ちょっと文を作ってください。建物 A は建物 A は高いです。高いです。いいですね。素晴らしいです。いいですね。じゃあ皆さん、建物 A は高いです。どうぞ。建物 A は高いです。高いです。いいですね。じゃあ、一輝さん。coba try yang B pula. 一輝さん。建物 B はingat adjective. はい、どうぞ。lupa. Cuba sekali lagi. Tatemono B は Adjective dia? 低いです。低いです。低いです。Okay. Tapi itulah penting jugalah sebenarnya korang sebab bila bahasa baru ni kena ada vocab lah sebenarnya. Vocab dia tu kena take note sikit lah. Macam tadi lah, semahu, tatemono, iye, sebelum ni ada ike, kuku. Dia sebab kalau tak ada vocab tu kita nak sembang pun tak boleh nak sembang. Jadi benda ni kena take note jugalah selain daripada hiragana yang kita dah belajar tu, vocab-vocab dia tu pun kena ada dalam kepala ataupun take note supaya kita boleh gunakan untuk kita sembang lah untuk cakap kan. Alright. Ya, tatemono A wa takai desu. Tatemono B wa hikui desu. Okay. Dia ada satu lagi cara orang panggil bentuk dia. Kita nak belajar kat sini. Tatemono A tinggi. Tatemono B, mana building B rendah. Okay. Jadi satu lagi, bila E adjective ni, kita boleh gunakan tatemono B, building B ni rendah. Maksud dia tak tinggi. Okay, tak tinggi. Not high, not expensive, not new. Bila not tu, bila E adjective, dia semua sama je cara nak ubah dia. Bila nak tak not, dia akan jadi, kita buang E ni, kita letak, apa dia ni? Kunai. Kunai. Okay. Bila not, tidak. Tidak tinggi, tidak rendah, tidak mahal. Not tu, kita buang E, kita tukar jadi kunai, dia jadi not. Okay, boleh kita try baca sama-sama. Tatemono B wa takakunai desu. Dozo. Tatemono B wa takakunai desu. Mana building B ni tak tinggi. Okay, siapa boleh try buat tatemono A ni pula jadi macam mana? Dia gunakan not. Ada siapa nak try? Hai, dozo, Ana-san. Tatemono A wa? A は安い。Taklah, tak rendah. 低くない。
Dia tak sebut dah. I tu dia tak dengar dah. Macam tadi kan saya kata, Ah, ini dia dah buang dah. 行くね。低くない。そうですね。素晴らしいです。いいですね。建物 A は低くないです. Ingat Dia I kat belakang ni, A adjective, dia buang I, dia tukar kepada kunai. Asalkan sebab tadi hiku, tambah lagi kunai, hiku kunai des. Boleh ulang sama-sama. Tatemono A は低くないです. どうぞ。いいですね。OK です. OK, samalah juga tadi. Kita buat ada A dan B. Siapa nak try buat ayat A wa? A adalah apa dia? Macam tadi kan. Kita belajar dulu yang direct dulu. Adjektif dia. Ada siapa nak try? Ingat lagi tak adjektif dia? Okay, sensei bagi hint dulu satu. A wa oki desu. Besar tadi kan? Oki desu. A wa oki desu. B wa? Ada siapa nak try? B は小さい B です。は B は小さい。小さいです。そうですね。B は小さいです。OK です。OK. Ada siapa yang nak try untuk tak pula tadi? Macam mana tak? A は A 大きは、な じゃあ、はい、A は、ファンさん、どうぞ。A は A は小さくないです。いいですね。A はまあ、A は小さくないです。じゃあ、ベルさん、B は B は大きくないです。大きくないですですね。B は大きくないです。A は小さくないです。OK です。素晴らしい。Maknanya A besar. Dia tak kecil. Tak kecil itulah. Dia kena tahu both lah. So you imi des. Okay. Ni tadi sensei share balik perkataan-perkataan E adjective yang ada. Kecil, besar, kecil, mahal, murah, tinggi, rendah, baru, lama, cerah, gelap, luas, sempit, berat, ringan, cepat, lambat, jauh, dekat. Okay, tapi yang perkataan dia nanti saya share dalam dalam grup. Dia punya bacaan dia lah. Oki, chisai, takai, yasui, takai, hikui, atarashi, furui, akarui, kurai, hiroi, semai, omoi, karui, hayai, osoi, toi, chikai. Okay, jadi cuba daripada perkataan ni kita try buka yang ni. Kita boleh je buat any ayat. Contoh my house. Watashi no ie wa. Apa perkataan yang rasa adjektif yang sesuai? Watashi no ie wa. Ayat yang boleh buat yang guna adjektif yang ada tadi. Watashi no ie wa. 大きい。Oki desu. I desu ne. Ataupun mahal ke? Macam mana? 新しい。新しいです。そうですね。My house is new. Okay, good. Ada siapa nak try buat? Watashi no kuruma wa, watashi no, なんでしょう。Smaho wa pun boleh juga kan. Ada siapa nak try buat satu ayat yang mudah je? Haifa nak try? Any? Ataupun siapa-siapa yang rasa nak try? Apa yang perkataan yang kita dah belajar? Kuruma, sushi, watashi no sushi wa oishii desu. Pun boleh juga. Okay. Kejap Ni pun dah nak habis ni. Okay, kita stop dulu.